Setiap hari, kita hadir bekerja dengan satu tanggungjawab menjalankan amanah dengan jujur. Namun kadang-kadang perkara kecil berlaku dan ia dianggap biasa. Sebagai contoh, menggunakan Wi-Fi pejabat untuk muat turun movie. Seterusnya, kerap lewat masuk kerja. Mencetak dokumen peribadi dan menggunakan kenderaan jabatan untuk tujuan peribadi. Apa yang bermula daripada perkara kecil boleh berubah menjadi budaya. Salah laku kecil boleh menjejaskan disiplin kerja, mencetuskan rasa tidak adil dan melemahkan kepercayaan sesama rakan sekerja. Sekiranya perkara biasa ini diteruskan, integriti dan disiplin akan menurun. Integriti bukan sekadar slogan. Ia menentukan nilai organisasi dan nilai diri kita. Budaya kerja yang baik bermula apabila setiap individu memilih untuk bertanggungjawab. Jangan normalisasikan salah laku kecil. Tolak yang salah. Amalkan integriti.